Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni teacher nak tunjukkan cara untuk kita selesaikan soalan pembezaan. Okey, untuk bahagi ataupun quotient rule. Okey. Alright. So, ada dua methods. So, the first one is method 1, method yang senang, cepat insya-Allah, dan method yang kedua kita guna the formula. Alright. So, apa yang perlu kita buat untuk step yang pertama, permudahkan dulu equation tu. Okey. So, you akan dapat X kuasa 3 perkan dengan X minus 2X kuasa 2 perkan dengan X. Okay, dekat sini, teacher hope semua masih ingat lagi konsep number index. Okay, di mana kita perlu selesaikan kuasa dahulu. So, you akan dapat X kuasa 2 tolakkan dengan 2X. Barulah kita pergi kepada dy dx, di mana you akan dapat 2X tolak 2. Alright. Selesai. Okay. Now, method kedua, you kena tahu formula bagi dy dx kita adalah dy over dx bersamaan dengan vu prime tolak uv prime perkan dengan v kuasa 2. Okay. Apa itu v? Okay. Selalunya v akan berada di atas. Okay. You punya, ini u, ini v. Okay. V berada di atas pula. Okay. Let's go. So, keluarkan dahulu your u. Okay, kita buat u dulu. U adalah bersamaan dengan x kuasa 3 tolak dengan 2x kuasa 2. The u prime you akan dapat sebagai 3x kuasa 2 tolakkan dengan 4x. Okay. Now, v. V kita berapa? V kita x. So, the v prime you akan dapat adalah 1. Masukkan dalam you punya equation. Di mana your dy over dx adalah bersamaan dengan, okay, what is your v? V kita adalah x. Your u prime adalah 3x kuasa 2 tolakkan dengan 4x. Okay, tolakkan dengan your u. U adalah x kuasa 3 tolakkan dengan 2x kuasa 2 darab dengan v prime u 1. Always remember, tengok v. V kita mana? V kita x. Tetapi formula kita dekat sini adalah v square. Maka tambahkan saja square kat tepi tu. Okay. Alright. Now, what to do now? Expanding the bracket. Kembangkan dulu. Okay. So, 3x kalikan dengan x kat sini. You kembangkan, you akan dapat 3x kuasa 3. Alright. Kembangkan macam biasa. Ini basic sahaja dalam matematik. You akan dapat 4x kuasa 2. Okay, since ini adalah tolak, ini selalu student buat careless mistake. When it comes to tolak, letakkan bracket kat sini. Okay, now you kembangkan dengan nombor sebelah tu, you akan dapat x kuasa 3 tolakkan dengan 2x kuasa 2. Okay, if you don't put the bracket here, jawapannya akan salah. Definitely akan salah. Okay, now, di sini you kena kembangkan satu persatu dengan negatif tu. Kalau you tak letak bracket, maka akan salah jawapan dia. Okay. So, the first equation tu tak ada masalah. Kita salin sahaja. Okay. Now, negative is positive. You akan dapat negative x kuasa 3. Negative is a positive 2x square. Now, apa nak buat? Selesaikan mengikut pattern yang sama. Okay. Saya tunjukkan satu persatu dekat sini. The x cube. Okay. So, you akan dapat kat sini 2x kuasa 3. And then, dekat sini, you ada pattern yang sama lagi. Di mana dia adalah x square. So, negatif 4 campur 2. You akan dapat negatif 2x kuasa 2. Perkan dengan x kuasa 2. Adakah jawapan kita dah selesai? Belum. You kena permudahkan. So, cara dia adalah factorize kan. Okay. So, keluarkan x kuasa 2. Kat sini ada 2x. Tolakkan dengan berapa? 2. Okay. Perkan dengan x kuasa 2. Mungkin akan tanya, teacher kenapa tak keluarkan dekat luar tu 2x kuasa 2? Sebab teacher nak cancelkan dengan bahagian bawah. Okay. Alright. So, teacher matikan dekat sini. Maka jawapan you bagi the dy over dx adalah 2x tolak 2. Maka jawapan you adalah sama sahaja metod 1 dengan metod 2. Cumanya metod 1 lagi cepat untuk dapat jawapan akhir. Alright?
Okey, tapi tak ada masalah. Metod 1 ataupun metod 2, dua-dua akan dapat jawapan yang sama insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.